Episod ini dibawakan khas kepada anda oleh The White Sands Pahang. The White Sands Pahang adalah sebuah homestay modern dan minimalis di Malaysia, Pekan Pahang. The White Sands Pahang creates a comfortable and peaceful home away from home. Homestay mereka ada bermacam-macam kemudahan yang dah disediakan untuk anda. 2 queen bedrooms, 2 toilet with water heater, soaps dan towel, fully equipped kitchen, macam fridge, microwave dan cooking equipments, complimentary coffee and tea sachets, parking shelter, portable karaoke dan free Netflix and Wi-Fi. Nak tahu lebih tentang mereka, korang boleh check out diorang kat TikTok dan Instagram thewhitesands.pahang. I repeat, thewhitesands.pahang, atau boleh hubungi mereka di talian +601 484 31623. I repeat again, +601 484 31623. Tunggu apa lagi? Book a reservation di homestay mereka sekarang. Let's get it. Let's get it. I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros! Selamat datang ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf, Sazan Andrew here. Dan Brock. Ya. Aku tengah stres sekarang. Kenapa? Sorry, stress. Aku tadi terfikir sebelum aku rekod, aku cakap something kan. Besok aku upload Daredevil review. Okay. Patut besok aku upload Fantastic Four. Habis macam mana? Habis macam mana? Pandai apa? Kau nak run kat sini is the wrong podcast. Kira. Tapi korang yang orang tengah menonton di podcast, korang nampak benda pelik tak sekarang? Nampak. Ya, apa yang pelik dia? Nampak tak? Kira kita diri sikit. Oh, akunya tadi Donald. Okay. Tapi aku rasa kan, Ya. aku rasa sekarang ni aku macam odd one out sebab lagi macam Sebab korang kau alien. tu lah. Aku dah kena tangkap dengan 2 Men in Black ni lah. Yes. Ya. Satu dah macam Will Smith. Dari satu dah macam K. Aku mau Kita R. ni gitu ya. Apa yang R? Kira dorang panggil dorangnya initial. Oh, ini K, J. Kalau Will Smith nama dia apa? W. Oh, Tak, dia movie dia. aku tak tahu. Kau pakai macam aku tak tahu nak tengok mana saya. Anyways, Kau tengok bibir aku je. kita bukan pasal Ya. Men in Black. Kita nak uncover some mysteries dan konspirasi. Kira konspirasi in Malay konspirasi. Konspirasi. Kau rasa? Kau rasa Tak lah. Tak lah. Kedek muka Raul tadi. Unexpected. Yeah, so ya. the reason kenapa kita dress up macam ni kan, sebab ada banyak gila konspirasi kat luar sana. Yes. One of it yang paling terkenal sekali is alien lah kan. Ya, betul. Correct. Sebab itu tadi aku balik dengan Iman. Ada member tu tak boleh hantar kita kan. Ya. So kita borak-borak. Betul. Tu macam macam tanya, kau minat konspirasi tak? Aku macam ya. Tu macam boleh buat topik saya ni kan. Yes. So aku big fan of conspiracy. you tu. Aku pun kau. Yes. Aku like to macam ni masih ada ke? Curious lah, macam curious Ni lah. masih ada ke tak? Oh, speaking of masih ada kan, diorang recently buat macam Jurassic Park punya eksperimen kan. Dia bawa balik wolf tu sah. Balik apa? Wolf. Sabertooth Bukan. Tapi zaman Sabertooth lah. Ice Age ni zaman. Wolf lah. Punya apa DNA? Tak boleh. Dia ni dah wipe out. Tak boleh. Tak, dia dapat ni siapa aku Tak cakap. boleh sebab aku As in the real wolf lah. Aku cakap. Aku did my research, memang tak boleh. Dia ni lagi dah tak ada. Oh, kau dah boleh. buat Ya. Dah suka research. Sabar. Aku pernah try to research. Will dinosaurs be Datang balik lah. replicated in the future? Tapi tu dinosaur, ni wolf. Dire wolf. Dire wolf tak Ya. tahu. Dia diet lah. Okay, Ni serius. wolf ni warna putih ni.
Dia hidup zaman Ni macam 20,000 years ago. Masih ada ke? Mana tengok? Tak habis. Okay, Ni Direwolf putih wolf tak, ni? tak, ni contoh. Oh, Dia warna putih. Okay. Dia orang cakap dia hidup zaman Ice Age. Sabertooth tiger, wolf Sabertooth. Bukan, Sabertooth. Sabertooth tiger. Oh, tu. Sabertooth Tiger Wolf. Sabertooth tiger. Okay, Sabertooth zaman Mammoth, Sabertooth Tiger kan. Zaman ni tak ada Wolf. zaman ni. Zaman ni dia slam. Oh, the slam Ah. Okay. So Wolf ni hidup zaman Ice Age tu. Dia hidupkan balik. Ya, tapi itu bukan konspirasi lah. Tapi tak tahu how diorang jadi balik. Dia combine DNA wolf betul betul, dengan yang tulang wolf yang dire wolf tu. Gila, Dan dia buat jadi. Mana boleh tulang. DNA dengan DNA boleh. Aku bukan saintis. Kau nak Tak, dekat Dia kira kau nak debate aku dengan AI. Macam AI dengan robot tau. Aku cakap apa aku dapat kat TikTok. Aku tak cakap benda tu betul. Yalah, but cannot. Tak ada kau. Kira-kira step bergaduh lah. Macam tadi aku cakap pasal yang dinosaur. DNA diorang tak boleh dapat. So tak boleh. Diorang tak boleh regen or replicate. Although diorang macam frozen, kira tak boleh ambil DNA dia. Tak ada DNA pun. Oh, tak ada DNA. Tak ada. DNA tu macam mana? DNA darah lah. Oh, faham. So dah berapa million or billion of years dah evaporate lah kira. Tapi betul ke dinosaur ada? Ni pun aku search juga. Aku rasa Ni aku search. ada. Tapi ada ya. Tapi takkan ada actually diorang cakap dinosaur is burung. Aku pun nak cakap. Kan? Burung is dinosaurs. Yes. Burung is dinosaur. Yeah. Burung aku. Burung kau more to Dah extinct tak nampak. Stop lagu. Kau tengok bawah tak apa. Biasa aku cakap Tu pasal kau tak mau play with fire. benda ni boleh clip. Kau boleh. Babi. But yeah, burung is considered dinosaurs. Yeah. Sebab ada ancestors dinosaurs. Ya. Tapi aku kan orang cakap krokodil pun dinosaur kan. Yes. Tapi tak sah. Tapi diorang cakap the closest is chicken. Ya, betul. Oh, chicken. Chicken is the closest to dinosaur. Okay. Tapi kalau chicken tu kat Filipina, dia chicken nut breed. Itu Jollibee lah kira. Ya, tapi itu dinosaur lah. Aku konspirasi ni kan, aku suka more tu macam Illuminati, Alien, Bigfoot, Big Dick. Itu lain pokok lain. Tu lain. Tu yang podcast kau. Okay. Perlu saya aku. As for Nak start kat mana? Start mana Sebab ni? ada Banyak konspirasi. Dia punya branch dia. One of the conspiracies dia cakap ada lizard man. Lizard man, like legit. Dia cakap human politik size lah. ke besar. Tak nak cakap politik ni semua sebenarnya lizard. Aku nampak one of two videos lah yang mata dia. Katy Perry kan. Yes. Mini macam ni. Apa benda yang lizard? Okay. Dia macam Dia macam Spiderman lawan lizard ke? dia sebenarnya orang dia tak ada. Tapi yang control orang tu is a lizard. Lizard tu boleh shape shift. Yes. Kira alien lah. Tak, is a lizard. Lizard lah. Lizard like lizard. Cicak. Itu. Bukan kecil tu, dia lizard besar. Kira dia orang macam alien lah. Alien lah kira kan? But it's lizard lah. They call themselves lizard. So Katy Perry Nanti bukan Katy ada Perry. mata dia kes boleh dapat. boleh. Sah. Itu boleh jadi AI apa? Itu lah. Tak, tu AI belum exist. Ni for few years ago Ya. Dah lama. Actually daripada zaman bila orang cakap lizard man dia dah wujud. Simpson dah predict ya. Simpson. Speaking of Simpsons ya. Banyak Simpson predict banyak benda tu. Sekarang ni aku rasa Apa lagi diorang predict sekarang nak datang ni? Tak ada. tak sure lah. tak. Tapi Forest it happens baru dorang will Ya. letak. Tak ada at this rate kan. Okay, kalau Simpson keluarkan 1-2 episod macam itu boleh coincident lah. Tapi dah banyak sia. Banyak. Habis accurate gila. Trump turun. 911. Oh ya tu. Big 911, Ben. yes. Big Ben terbakar. 911 paling common sekali dari dulu sah. Tapi bukan Simpson je lah predict to 911. Scientist. Aku rasa bukan. Banyak. Aku rasa 911 is like a plan lah. Like semua dah tahu. It is a plan. Sah. Sebab diorang Ya. cakap sebelum aeroplane tu hit dah meletup pun tu building. Dorang cakap dorang shoot dulu ke apa. Oh yalah. Tak, diorang di building dah taruh bom. Bom kat dalam kan. Betul. Cuma Actually aku dah. bodoh jangan main. Jangan main. Aku pergi lah tempat dia punya Side. Side dia. tempat WTC
Apa tu? World Trade Center lah. Yes. Tapi dia jadi macam Bukan OTC. lubang lah situ. Apa saya tu? Original Tribal Chief. Tempat tu dia dah jadi lubang lah. Dia buat macam Dia tak rebuild balik Itu saya respect. Kan pelik saya. Aku rasa ada konspirasi dia. Konspirasi. Okay, tapi back to konspirasi kan. Konspirasi apa yang pada korang macam sial ni gila babi saya. Even aku macam fikir-fikir pun macam susah. Macam Susah nak explain pada aku is diorang 1995 diorang buat this Illuminati punya card game. Okay. Banyak card dia banyak gila lah. Bagi sikit konteks. They like macam they will letak for example terrorist nuke. Gambar dia card dia is two buildings, satu building tengah terrorist kira tengah Ni roboh lah. tarot card lah. Tarot card. It's just macam card game biasa. And then the game picture biasa. shows. Okay. Like for example that one particular card is satu orang hitam ni. Tapi dia punya atas je letak macam Dia jadi putih. leader ke apa. Tu bagi Jackson. The leader ke apa. Betul tu Then jadi. obviously is Barack Obama. Then Kira ada macam predict lah, macam Simpsons juga. yes. Then ada is epidemic. Is either SARS atau COVID. Okay. Betul tu ada. Then lagi ada satu gambar ni. Gambar dia muka macam Trump habis. Tapi this is 1995. Trump dah ada 1995. Tahu. Tapi dia cakap situ enough is enough. Tapi dia punya kira dia punya words kat bawah cakap better be careful, you might someone might snipe you. Kira Kau tengok yang dia kena tengok Ya. apa? oh ya. Betul-betul jadi. Betul-betul jadi. Damn. Banyak saya. Speaking of that kan, kau tahu John F Kennedy kat tembak kan? Atau aku kat situ sial. Itu pun Tak ada sial. Atau aku dulu kapten kapal. Kau kat situ. Okay. Bodoh lah dia ni. Itu pun konspirasi. Ya. Itu orang cakap diorang plan lah. Ya. Semua plan lah. Princess Diana pun plan plan apa. lah. Tapi Itu pada pun aku ada dekat yang kad tu pun ada. Ada? Yes. Damn. Tapi diorang cakap one of the conspiracy aku dengar is sebenarnya dia dah nak masuk Islam. Siapa? JFK? Tak, Diana. Oh Diana. Dia apa, tapi pasal Islam kan macam Sana tak itu sangat. orang kan semua macam fikir jahat kan. So diorang tak nak Princess Diana ni masuk Islam. And kalau Princess Diana masuk Islam, Islam akan spread more apa. True. So to avoid that to happen, buat gitu, assassinate. itu one of the conspiracy theory. Aku tak tahu berapa sahih ke Had tak. to do it lah. Ya. Tapi yang okay, sorry. Yang tarot card ni masih wujud. Masih ada sah. Oh, Dia shit. sampai until World War 3 semua ada. Tapi he still don't know when. Don't know when. Damn. Banyak tu dia predict. Tapi kita tak boleh percayakan sangat Tak percaya. Syirik lah kan. Ya. Sebab Ni bukan syirik lah. Ni more to asyidik. Sendiri. Oh, tak. Ni macam kau punya diri sendiri lah. Diri sendiri. Yalah. Tak adalah. Benda ni macam tak World War boleh. 3 semua dah memang tertulis apa. Kita tak akan boleh jadi. tak boleh percaya sangat. Yalah, Ni yalah. Dulu aku Tak asup lah. aku see this one card. Habis ada macam aku tengok YouTube. Dia cakap pasal this card is London punya clock. Someone will macam pecahkan lah ke apa. Aku rasa aku pernah nampak sana kat. Yes. Tu that year is London punya Olympics. Olympics ya. Aku tengok sia the World Olympic tak ada apa-apa. Tak ada apa kan. Oh yeah, benda ni Sampai closing ceremony aku tengok sia. 2012 kan. Yes. Ada yang tak ada apa-apa jadi. apa tu, apa tower entah apa band clock tower. Big Ben. Big Ben. Big Ben ya correct. Tak ada aku- apa. Tak ada, aku rasa kan. Habis yang the biggest conspiracy 2021 kan end of the world. 2012. 2012. Kat sini. Tapi itu okay. Itu orang pakai Mayan. Apa kerja aku? Tak, kita masih kat sini je. Alah, tak. Itu based on Mayan calendar. Oh, serius. Mayan calendar sampai 2012 je. Itu pun aku tunggu macam. Tapi okay, Tapi kau tunggu lah that ni aku nak cakap. Alhamdulillah aku orang Islam. So kita tahu apa kalau nak kiamat ada tanda-tanda lain Tanda kan. lain. So aku macam fikir takkan kiamat kan, pasal Dajjal tak turun. Belum turun. Nabi Isa pun belum turun. Ya'juj dan Ma'juj pun tak ada. So Belum ada. takkan tiba-tiba habis tu kan. Kalau Tuhan nak kiamatkan dunia ni boleh anytime. Itu pun. pasal. Tak kisah. Kira dah masuk kiamat lah Tapi aku punya konspirasi yang satu yang sampai sekarang aku tak boleh brain ni kan, is bukan alien, bukan Bigfoot, but the ice wall. Atau the space. Pernah dengar. Macam okay, diorang cakap kat North Pole Yes. North Pole ni
Sebenarnya beyond that North Pole ada lagi satu city. Ada lagi satu city. Ushi. And then Diorang cakap ada macam satu, diorang tunjuk macam ada satu orang ni dapat keluar from that ice wall. And then macam cakap, macam explain kat yang Mamat ambil video dia, cakap aku daripada ice wall ni. Kira tempat tu kau boleh tembus. Boleh. That's why ada government. Diorang cakap orang will climb over atas. Pasal tinggi gila ada. Yeah. Tapi government tengah bukan government, the military tengah block that entrance. Ada another Diorang city. cakap civilization dia Yes. kira very Advanced. macam Wakanda. Kira Wakanda. Tapi ni Wakanda. Merepek je. Wah, kalau betul-betul ada that kind of civilization thing. Habis satu. macam teknologi dah advance. Kira macam legit macam Wakanda. Kan. Tu lah. Woi, aku nak pergi sana ambil dia punya Sejuk. tak kisah. Aku nak ambil dia punya Sejuk apa tu, hangat. yang buat Captain America punya shield. Vibranium. Damn. Vibranium dia fikir. Kita vibrator je. Itu one. Tapi satellite jalan atas dia ice wall pun. Ya ke? Tak rasa ke? Saya takkan tak nampak. Betul juga. Tapi maybe diorang simpan No, aku rasa satellite. Diorang boleh block. the file lah. Diorang boleh block. No, but satellite is kat mana ada civilized people ber. Tak lah. Satellite ni is for kita what. Kau dari atas Earth apa? Kau can see the whole thing what? Ni lagi satu. Earth tu flat ke tak? Tu repeat lah saya. Tak, actually Earth is not round. Dia globe kan. Tak lah. Dia circle. Circle lah. Dia actually macam ostrich egg. Ya ke? So Australia oval. Oval. Dia macam oval tapi dia tajaman. Over sikit. Ya. Tapi kau dah nampak ke? Ni semua tertulis. Tak ada, okay. A flat tu aku yakin dia bukan a flat lah. Earth ni tak flat. Earth ni tak flat, ya. Tapi pergi moon ni, aku dah slowly macam going towards yang diorang tak sebenarnya tak pergi Tak pernah, moon kan. tak ada orang pernah Aku pergi. pernah research. Aku pernah research. Dia cakap itu ada saja green screen. Ya, bukan green screen, studio. Neil Armstrong kan, Neil Armstrong. Tapi dorang macam Dia will nanti next episode. yang NASA semua macam marah macam kalau kita tak pergi moon macam mana kita bawa balik yang rock. Ni kan ada movie. Oh, movie on it. Ada. Dia buat macam found footage film, documentary. Dia macam discuss, okay, kita sepatut moon landing in few days time. Tapi sekarang roket tu pun belum siap. Macam mana? So diorang pergi studio ni, diorang rent a studio which is cheaper, and then build a whole set. Nampak macam moon. It's always that country Yalah, because they are the world what. Yes. Tapi US. sekarang betul-betul naik kan. Kira sebab Tak sampai mat. tak sampai. Belum sampai Tak, lagi. atmosphere je. TOP SpaceX naik kan? Tak ke? tu yang Katy Perry Bukan kita beri yang Ni Elon. Elon. itu top punya top Top naik moon. top kan cancel. TOP. TOP. Kau dah tak tahu? Nak naik pergi moon. Ikut Elon Musk. Elon Musk pergi ke? Tak kan? Diorang kan tengah plan. Lepas tu top tak ya, diri diorang lambat. tengah plan, Actually ya. by this year diorang last year diorang dah pergi. Kai Cenat nak naik apa? Dia nak iShowSpeed ke Kai Cenat? Nak One of them merge untuk yang space. Okay, aku tahu a Damn. few artis yang kita kenal. Contoh top lah satu kan. Lagi satu yang siapa yang Jepun tu? Dia DJ lah. DJ Aoki. Steve Aoki. Aoki, ya. Steve Aoki pun nak pergi. Oi gila. Afri Shauki. Kira pok sembarang nama. DJ dia mana dia? DJ dia. Ni nampak, dia Moon Crew nampak. Oh. Steve Aoki. Yang macam nak naik ah. Tolong tu. Bukan. Ni top. Tapi top dah tarik diri lah. Steve Aoki. Dengar dah Steve Aoki pun nak pergi. Kira dia nak try to go to the moon. Ya, tapi kan, yalah macam aku cakap, aku tengok video-video macam orang interrogate, bukan interrogate, macam confront kat bukan Neil Armstrong dah mati Dah mati. Yang grup yang pernah pergi Neil Armstrong Bas, cakap Bas saya. Ini tak habis cakap bas apa je. Bas apa? Bas saya. Bas saya. Yang mana? The real person. Oh ya, dia cakap is inspired by that character. Ya. By that guy, right? Aku tak baby. Mana dia dengan sembarang. Hebatnya. Dia tu tak nak jawab saya. Dia NASA punya Dia crew cakap lah. kalau Kira- aku betul pergi moon, kenapa terus dia diam? Dorang Yang semua ada keep on orang saying- confront dia kan. Dorang always keep on saying yang kalau tak macam mana kita dapat ni rock.
Kan? Rock fikir dari pasal Sial lah. Sial. Kau tahu at this rate kan, aku dah tak percaya saya. NASA tunjuk gambar semua aku tak percaya. Actually banyak tu tak percaya. Alah. Tapi dulu macam it's just orang yang kolot lah. Macam orang cakap Neil Armstrong dah pergi apa. But the question is, kalau Neil Armstrong dah pergi, kenapa orang lain tak pergi? Diorang cakap dah a few pergi. Ya ke? Tapi ada orang jawab. Cuma the first person to go Tak. to the moon. Alah. Actually asal US je. Ada countries pun boleh. That's why China boleh. You want to go. Yeah. No, but ada orang yang satu jawab. The reason kenapa diorang masih tak pergi lagi kan, after Neil Armstrong pergi, because bila diorang pergi moon tu, there's nothing. Okay. So there's no point for us to go back. Tak ada life kat sana ke apa? Tak ada. Tak ada. Tapi it's Tapi either dead atau something dangerous gila babi punya. maybe Ada flag dorang kat sana. tak ada lah siap. Okay, dia macam ni Dari jauh dah tembak. Dia okay. Lagi satu Neil Armstrong pergi bila? Tahun 70-an 60-an, betul? Ke 50-an kan? Teknologi semua. Sekarang teknologi dah advance juga. Boleh saya pakai electrical car ke? Electrical car. Boleh. Tapi yang rover kau rasa ada betul lah. Rover. Yang diorang on the moon, yang rover jalan sendiri punya kamera. Oh, yang kat Mars itu pun lagi satu. Diorang semalam ada upload cakap, here's a picture of Mars. Tahu aku macam fikir, ni benda kau boleh just pergi kat mana-mana gua kan, ambil. And then orang boleh percaya. So aku macam pergi space ni aku dah tak, macam 50-50 lah. Unless macam ada real raw footage. Ya, unless kalau betul-betul kau hantar kan. Macam kau Dorang go live betul. Unless aku yang pergi lah, then aku akan percaya. Kau pergi. kau nak record tapi phone kau bukan iPhone dan susah sikit. Kalau kau nak pergi, jadi lagi satu konspirasi. Kan the biggest conspiracy. Okay, lagi satu. Yeah. Diorang cakap NASA dah stop exploring the sea. Oh, Mariana Trench. Lepas tu that's why diorang sekarang exploring the space. Belum habis. Belum habis. Yeah, that's why diorang cabut. Diorang cakap tak boleh habis tu. 5% je Kan kan. boleh habis. 5% dia. Only 5%. And then 95%. diorang conclude yang dah tak ada macam monster-monster kat bawah. Tak tahu apa. Yeah, that's why. Habis diorang cakap nampak Megalodon lah. Tak, diorang cakap Megalodon tak ada. Tapi diorang that's yang like like Megalodon. Megalodon. like kau cakap diorang only just berapa 5% je. Diorang Ada 95%. mana tahu legit ada. Tapi recently ada 2 kali Mamat ni dari UK the fight saya ada Mac kepala botak. The fight apa? The fight dengan Mac. Megalodon. Megalodon. Oh ya. Mac 1 dengan Mac 2 kan. Cerita-cerita Dia semua fight siul. Dah pun quite popular. Tapi boleh jadi konspirasi. Adakah macam creatures macam Megalodon ni dengan maybe some water dinosaur masih hidup? Ada lah Syah. Loch Ness Monster lah kira. Damn, aku rasa ada tu. Sebab tu Mariana Trench 5% je dorang belum go in depth je. Tapi kan korang nampak recently diorang tunjuk yang kat Mariana Trench Mariana Bay. yang Mariana ikan Trench yang ikan kat Finding Nemo yang bertaring ada lampu ya. Wah, Kan anglerfish lah. sebenarnya kecil Syah. Tak Kan? usah. Tapi kecil gini Syah aku rasa. Terus Habis ada macam pelik-peliknya insect semua kan. Oh, yeah, yang yeah, tak yeah. pernah nampak kat bawah. Kau tahu yang ikan tu kan, apa nama ikan tu? Mana? Anglerfish. Piranha. Anglerfish Angler. Diorang cakap, wah, kat dalam tempat mana dia tinggal tu tak ada sunlight pun masih hitam. Dia gelap pun ikan tu kan. Hitam. Lepas tu ada orang jawab balik, kelengkang kau tak ada tak ada matahari pun gelap juga. Facts lah. Tu facts lah. Tu bukan konspirasi. Tu facts lah. Ya. But yeah, itu one of the sea lah. Lagi Ya, dorang tu aku macam korang macam determine Megalodon semua tak ada, tapi korang belum research. That's why. Korang belum fully search ni semua. that's why aku takut saya dengan laut. Sumpah. Aku lagi rela kau campak aku kat Desert. Actually tak, aku tarik balik lah. But sea serius. Pasal kau tak lari. And macam-macam duk kat bawah kau tak tahu. Ya. Macam kalau kat mountain kan kau nampak. Yes. Kau dah What's kat bawah tu kau tak tahu. Saya kau tengah swim sini, belakang kau ada, bawah ada. Bawah sure lah. Lagi kau bayangkan kau tengah macam float float. Sekali kau tengok bawah ni macam apa aku macam terlanggar benda kan. Kau ingatkan macam just a lock or whatever. Sekali kau tengok Jaws. kejap lagi mata buka. Tapi mata tu size kau tau. Kau imagine je tu. Uish, seram saya. Kan aku Thalassophobia. Yeah, aku ada that phobia. Aku nampak yang dorang illustrate yang
kat bawah habis besar gila. Oh yeah. Habis kau just a human macam gitu. Kecil gila Dia lagi tak boleh brain kan bila aku find out yang Titanic langgar iceberg tu is the size of apa mountain tu? Everest. Mount Everest. Mount Everest. Besar gila sia. And yang Mariana Trench tu lagi besar tu. Exactly. Tapi masalahnya Titanic tak nampak tu iceberg tu. Pasal Malfunction lah. malam kan. Kabus. Gelap ke? No. Dia nampak dia nak elak. Tu dia langgar. Malfunction tak lah. Dia malfunction ke apa kan? Kenapa tak elak? Sebacik ada. Apa? Dia malfunction ke apa? Malfunction ke? Titanic. Malfunction. Tak tahu lah. Ya. Habis terlanggar habis terus. Damn. But okay. Paling yang konspirasi yang paling out of this world lah. CR7. CR7? Out of this world. Bukan. Ni lah. Okay. Illuminati. Ya. The Owl. Ni have been going on dah berapa lama Ya saya? tu. Lama tu. Okay. Dulu saya. Apa korang faham pasal Illuminati ni? Aku dengar. Yeah, one by one. Actually One by one. dia Kita one by one. start Kick off music. 1990 bro. 1980s 1970s lah. Okay. Tak saya 1700s ke 1800s. Ui, sebelum sekolah kita. Yeah. Kita That is a 18. cult kan? The cult. Cult lah. Yes, correct. From what aku understand, dorang macam one of the richest punya tu, dorang nak take over the world. Yes, dorang nak take over the world. Then how they want to attack is dorang pandai. Satu is by duit, satu by entertainment, Fame lah. lagi satu is by politics. Kira orang everywhere lah. Everywhere. Kau tu Freemason kan? Yeah. Dia pun sokok tu kan? Singapore ada ke? Kau tahu? Singapore ada Freemason. Freemason lah. Daerah ni tempat kita ROM. Oh ya betul ya. Ada dia punya logo. Mana tempat tu? Fort Canning. Okay ni. Okay ni yes. Kira Sebelah GISB adakah? GISB pun Illuminati. JSB apa? Oh, Ikhwan Apa yang seorang yang Tapi dia teliti. Dia teliti. Dia orang Dia pun skibidi. Tak, okay tak. Macam Malaysia politik maybe lah. Kan? But JSB aku tak rasa. Tak ke? Tak lah. Tu pun a bit ni sus apa? Sus. GISB. Tak tahu lah. Yang kan not sikit hari level orang yang dorang boleh brainwash. tak. Yalah. So that means Illuminati dah another next level okay, macam Im punya kefahaman, Illuminati is not It's a movement setan lah kan. It's not setan. Kau rasa setan tak? Aku rasa setan. Tak is setan. Sebab dia worship the devil. Worship the devil. Okay, aku Run their job. take that term as a metaphor. Okay. Kenapa? Macam contoh dia cakap, oh Illuminati, kau sell your soul to the devil. Yeah. It's a metaphor. It's not literally sell your soul. True. Sell your soul to the devil tu maksud dia macam kau willing to do anything to gain something. Okay. Kau faham tak? Contoh macam, because sekarang ni the rich people ada power kan. Yeah. So kau jumpa to these rich people which is the Illuminati. Diorang cakap okay, kalau kau nak fame, kau kena buat gini. Kau kena ikut ni. A lot of celebrities Faham? Means Yeah. the rich people ni is orang-orang besar yang boleh control lah. They are the devil lah. Yes, Kira yes, diorang bukan literally. Tapi That one is entertainment side lah. maybe because of the reason kenapa dia cakap devil kan, because diorang banyak ritual yang macam Correct. sacrifice kan. Yeah. Tapi korang realise tak macam artis-artis yang famous gila babi kan, umur diorang mesti tak panjang ya. Kau seriously aku tengok Michael Jackson mati at 50. Yeah. John Lennon mati at Konspirasi. Mati ke Michael Jackson? Aku nampak dia kat Batu Cave tu tadi. kat Mati je. Kat New York pun dia ada. Ya ke? Yang orang pakai macam ni. Dia joget. Tak, itu kat LA. Dia joget tu dengan gonggok Habis komen taruh Fabio Jackson. Bodoh. He acting like he's the Michael Jackson. Fabio lah ni. Tak, tapi Bongok serious talk, Diorang cakap Michael Jackson tak mati. Tu ada orang cakap sama Tupac, Michael Jackson betul mati. Tupac kat Batu Cave. Tupac mati. Betul ke dia? Dia orang cakap Buat Tupac mati je tak saya. Dia kena tembak. Sama cakap. okay, ini Anyone can control things. boring cell mati kayak gitu. Ada ke news cakap? Then what's the conspiracy? Konspirasi dia aku konspirasi ni Michael Jackson. No, Tupac pun conspiracy. Ya ke? Sampai hari ni kau tak tahu siapa tembak dia Betul. Yes. Diorang cakap yang Shook Knight Shook Knight. Tak, bukan Shook Knight. Habis? Dia punya orang Didi. Budak-budak dia.
bukan Didi. But Budak-budak tapi dia yang order tu tembak. No, but sekarang because of Didi punya issue kan, aku rasa Didi is part of this. Obviously. It's part of the yang Tupac punya death lah. Aku rasa dia yang plan execute dia benda. Kan dulu pun ada, dia punya nama pun ada kat dalam. Alah dulu lah. Tempat Dia popular pun ada. But speaking of Illuminati, data kau nampak kan kita berbual pasal Owl kan. Yes, Kau tahu pasal Owl? Awal apa ni? Tak. Yang tempat mana the rich will gather. Tak. Konteks sikit kat mana? Ush, tak tahu saya. Kat mana ni? Okay dah guys, kita tamat kat sini je. Sebab ada orang kat ketuk mana? lagi. Kat US lah. Dekat US juga. Okay. Diorang always make the ritual at that certain tempat dari dulu sah. Celebrity dulu sampai sekarang. Oh serius lah. Sah. Wait, benda tu pun macam creepy because kau pergi malam kan, and then the only light source is kau punya fire, api tu. Nampak kat kira ke dalam hutan tu kau nampak dia api dia. And that basically that api dia atas dia is the owl. Betul. And then diorang akan macam all this rich akan, dia macam ada stage kan, podium gitu kan. Yes. Lepas tu joget podium. Diorang pun ada macam pakaian kan? Tak ada? Ada pakaian dah. Okay. So basically this event yang diorang akan held kan kat dalam hutan tu, tak ada perempuan, cuma lelaki. Okay. Aku rasa aku tahu this thing. Tapi tu seram sah. Tu seram. Dia creepy lah. More creepy dan seram. And ada kan ni Red Redemption ada dia punya ni, yang dia pay cock ni. tak, itu Ku Klux Klan. Tu racist. Tu lain. Oh lain Lain. Tu tak suka the blacks. Ini the rich man. But is about the same lah, macam gitu juga. Tak lah. Tak lain. Ku Klux Klan diorang tak suka orang hitam. This cult just nak be on top of everyone in the world. yang pergi semua kan, diorang cakap politicians, celebrities, billionaires. So kira macam kalau kau tengok contoh, maybe lah Donald Trump pernah pergi, that's why dapat jadi presiden or whatever kan. Diorang kena ada buat satu ritual kat that event. And aku pernah nampak satu YouTuber ni diorang dia dapat nak infiltrate ada macam ni masuk, tapi dekat tepi-tepi. Aku dah tadi explain kau kan. Tapi pagi tak pagi okay, kita ada dua video. Satu budak-budak ni masuk time pagi, which tak ada apa-apa, tapi dia literally nampak the owl kat tengah-tengah tu. Owl is there. Tu first. Second video is this guy tak tahu macam mana dia dapat masuk, tiba-tiba dekat the corner of the event tu, dia ambil video. And then ada entrance the entrance ni akan menuju tempat owl tu. And then the entrance tu, dia nampak ada group of people wearing that robe, tengah angkat satu mamat ni. Dengan cover kepala dia. So diorang cakap maybe they are doing a ritual to that person for ni lah, ambil darah dia ke apa. Apa clan dia ada nama tu juga Ku Klux Klan. It's not. Maybe yang racist tu lain. Dia ada lagi satu yang macam gini tu. Tu aku tak forget sure. Dia aku dalam hutan juga sama. Aku tahu ada satu ni yang kaya tu, siapa tu nama dia? Dia yang part of the Illuminati juga. Dia the boss lah. Siapa Actually, ada this guy banyak. Yes, family dia kan. Rothschild. Yes. Rothschild, yes. Dia ada list satu. Yang kat island tu. Dia ada Epstein. Yes, Epstein Island. Epstein Island. Kau pernah dengar? Tak pernah. Tu rabak tu island rabak gila. Kita berbual kita dua. There's something new untuk Tapi aku. very rabak. The island kira semua kau punya waitresses semua budak-budak tu. Oh ya. Sebelum kita masuk Epstein Island kan, kau cuba share dengan Rauf sikit. Ni kira child slavery. Yes, slavery lah. Ni kau cuba share sikit yang boxer tu experience dengan Ryan Garcia. Dia cakap dia pernah masuk that yang tempat owl yang tempat tu. Yeah. Dia pernah cakap? Dia pernah cakap. Okay. Aku rasa last year dia cakap. Dia cakap dia kena face that ritual. Aku rasa budak ke orang kena rape ke apa kat situ. Rabak tu. Dia like kena force to watch. Force to watch. Sure, rabak saya. That's the bilang. Terus after that kan, kau tengok dia macam biol-biol sikit. Yes, tu maybe something trauma kira. Trauma. Ni dia Bohemian Grove. Bohemian Grove. Nampak tu owl tu besar kan. Macam something like this. Creepy sia kau nampak guys. Tak tahu kau nampak ke tak? Boleh search lah. Bohemian Grove. Okay, aku ada lagi satu konspirasi teori juga. Okay. Tapi sebelum tu kan, korang pernah tengok cerita ni tak?
kat Netflix, The Cartoon tau. It's a comedy. Dia macam Family Guy punya level kan. Tapi dia 2 season je. The third season got cancelled because dalam that that series they expose macam-macam. It's called Inside Job. Pernah dengar? Tak pernah sah. Dia punya cerita daripada episod pertama sampai habis kan. It's all about Illuminati atau conspiracy theory. So kira Tapi kartun. But diorang cakap the reason kenapa this show got cancelled is because diorang expose too much. So perempuan ni the main character kat dalam this show, dia ada bapak dia macam conspiracy theories yang tak betul. Okay. So dia macam work with Illuminati lah, Lizard Man. So dia ada office ni. Dia pernah pergi satu episod ni, dia pergi office ni, dia tunjuk clone semua. Macam Michael Jackson clone, Tupacnya clone. So macam habis ada berbual pasal Bigfoot, ada pasal alien semua kan. Then ada satu, aku tak tahu kenapa. Yalah, diorang cakap dia expose too much, then that's how they got cancelled. Confirm sebab Netflix pun ada yang that's why. Netflix dari mana tu tempat juga Betul. Jadi aku rasa diorang pun macam let media expose sikit. So at least tak bocui sangat. Correct. Macam nanti semua orang macam fikir ni tak wujud lah. Tapi yang expose ni semua macam diorang betul-betul risking it saya. Kau ingat Jim Carrey? Jim Carrey. Tadi kan kau dah buat That's sayang ni. But aku tak tahu saya, dia berani je. Yes. Okay. Aku rasa Uncle Sam punya tempat ni kan, kan Illuminati pun banyak expose kan. Diorang pun expose diorang punya inside jobs lah. The dark web. The dark web. Banyak sah. Tapi diorang cakap yang mana expose ni semua atau nak expose kan, mesti mati. Correct. Michael Jackson, Tupac, John Lennon. If you try to expose, habis lah. Confirm. Tapi actually aku tahu dia ada 6 orang kat dalam Illuminati ni. Asal kau nyang macam gitu? 6 orang? 6 je? Serius aku tahu. The main. Okay. Doctor Strange, Reed Richard. Okay, salah podcast. Just get it out of here. Tapi sama. Aku nak bilang kau satu ni. Aku pun tershock sikit. Aku baru search tadi. Kau tahu yang MH370 punya? Okay. Dia hilang kan. Sampai berumur semua kelapa tu tak ada. Habis lepas tu ada news yang MH17 kena shot down kan. The same year kan? The same year. The same year? MH17 The same year. Few months after MH17 hilang after. Yes, correct. But that year 3 kapal terbang Malaysia jatuh. Asia pun jatuh. But around December. Gila sah. But MH17 was after betul-betul exactly. Diorang cakap itu MH17 dah hilang. 70 macam just hilang. Tapi kan diorang cakap ada gambar diorang macam kat satu island. Okay, then after that to vanish that evidence, to tutup ni media berbual semua, diorang tukar ke MH17. Habis diorang shot down. Shit. Jadi orang akan fokus on the MH17. Tapi orang still go back to 370 juga. 370 cerita mana hilang apa? No, but they still talk about it until now. Sampai dokumentari pun propaganda gila. Tapi tak se-hype pun. Yalah. But diorang cakap they shot down yang original MH17 which is yang MH17 punya. Damn. Gila sah. Diorang tukar, diorang just shoot down. Salah. Tapi tu lalu Russia je kan. Russia yang salah. Ukraine. Ukraine, yes. Shot down over Ukraine for political purpose. Cover up lah. But okay, MH17 ni cerita aku suka dengar yang orang sepatut board that flight. Macam yang tak jadi tak salah aku Zian Azin one of them. Aku dengar podcast Borak dalam Galley kan. Diorang tanya pasal dia MHS apa? MAS sorry. Lepas tu Zarul Umbrella tu tanya dia apa perasaan pasal bila dapat tahu yang plane tu crash kan. Pasal dia pun masih kerja apa. Dia cakap of course sedih lah. Tapi aku tak tahu whether dia ke siapa entah yang supposed to be on that flight. Isi dia atau one pilot ni aku tak ingat. Tapi itu that period was sedih tapi kalau kau in that moment kan, aku rasa kau trauma. Semua tengah cari tu, cari. Habis diorang just retrieve black box. Black box pun tak reveal the full thing. Diorang didn't stop for 2 years 3 years tu kan actually Australia ke UK yang nak continue kan last year. Diorang stop kan. Stop tak ready. Diorang cakap diorang found a debris, tapi itu aeroplane lain. Diorang pun tapi let's not be lazy and say someone shot the plane down. Kalau nak ikut konspirasi kan, korang rasa apa jadi kat MH17? Aku rasa teroris lah. Shot down lah. Bukan shot down,
Diorang take over dia punya. But kenapa kat map tak nampak? Dah ada inside job pun. Inside job. Confirm ada satu orang kat controller. Faham? Ni dah macam movie. Kira dah macam Kira movie. macam, Aku okay. tengah bayangkan Die Hard. Dia dah leceh Land on sikit. this island now. Macam dia ni Hilang. yang the main controller kena sebat apa. Yes. Dia kidnap tak tahu kat mana. But that thing cannot happen. Because control room confirm akan Ada first diorang akan semua, first yeah. Terus hilang dari map kan cakap. Yeah. So But macam aku mana? rasa is inside job. Confirm Tapi diorang inside ada job. macam dia punya map tunjuk dia nak pusing balik sikit Yeah. kan. Nak pusing. Terus hilang. Yeah. Okay, but why? Kalau inside job, why? What are they trying to cover up? Dalam flight tu tak ada apa-apa yang kena-kena politik pun. I don't know. Budak-budak saya. Maybe this is Lagu ni kena ke sih? maybe this is politik punya benda yang kita tak tahu. Faham? Yeah. Cuma dorang je tahu apa. Diorang yang tahu Okay. Ya. Kalau ikut aku punya konspirasi. Macam polling sekarang ni nak datang. Wah, Tiba-tiba last cantik je masuk. Last minute 3 Mei. Tak ada hack, tak ada hawk 3 Mei. Tapi aku cakap kau, kalau the result is good, thumbs up man. If the But result if the result is lousy. Okay, tapi aku punya konspirasi Tapi, ya. pasal MH17 ni, Ya. kalau tak nak berbual pasal ke tembak ke apa kan, terrorist or whatever kan, konspirasi is dia masuk alam. Alam. Pasal dia cakap yang Bermuda Triangle okay, tu satu. Tapi Bermuda dia tak lalu Bermuda Triangle. Tak lalu. Selalu. Dia pusing kan. Ya, okay, pasal kefahaman aku kat langit dengan kat sky dengan laut atau lautan memang banyak ada jin-jin ni semua. Correct. Ya. So macam alam-alam, you know, Ulang bunyi. boleh terbuka kan. So kalau nak berbual pasal konspirasi, maybe dia termasuk. And aku punya fikiran sekarang ni dah 11 years diorang hilang kan. Aku fikir macam diorang masih kat situ kan. What if Maybe diorang timbul itu satu. What if kalau diorang masih trap kat dalam tu, diorang cuma rasa One day. 2 hours je pas. Ya. Macam Diorang manifest masih diorang masih macam tunggu. Okay, aku Manifest. nak diorang nak apa land kat Beijing kan. Ya. Diorang masih tunggu nak land kat Beijing lah. Maybe lah. Macam orang fikir normal. It's a normal. Yeah. Tapi Bila diorang land takkan macam, hey, wow, stop right there, why you guys? Takkan Macam diorang nak stop Beijing Okay. tak minyak tak habis. But aku cakap it's 2 hours right? Diorang baru pas 2 hours. So they have like few more hours. Kalau maybe bila diorang dah reach to Beijing, is when diorang tiba muncul lah dekat airport. Bila nanti macam press sebenarnya diorang macam what happened? Diorang macam tak tahu Kan? apa What year is it? Kalau let's say benda tu terjadi, Kalau aku nak dari Malaysia. Dari Malaysia. Alah, dari Malaysia lah. Tak, diorang when they land, bila kalau ada diorang nampak media, diorang shock. Diorang macam apa ni? Diorang Kan? tak tahu apa. Dia macam ada satu Tahun cerita. berapa ni? Alah, macam cerita ni yang kat dalam Quran tu, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Yang dia tidur dalam gua, dia bangun 300 years later. Pernah dengar? Okay, pernah dengar. Lepas tu dia bangun, lepas tu dia macam dengar bunyi macam lagu, habis dia macam what year is this? Ada macam Habis lepas tu dia lari, habis dia kat New York. itu adventure. Tak, dia aku cakap pasal kisah Quran. Ada Macam sama sikit lah. the group. Alah, cerita ni macam boleh Pasal dia punya jadi. own tu is not doing so well kan. Macam No, dia punya king is Zalim. misalnya. So dia orang tidur kat dalam gua tu, bangun, dia ada satu anjing. Bangun, dia rasa macam baru tidur nap gitu. Badan tak sakit tu. Tiba-tiba dia orang rasa lapar, dia orang keluar pergi tempat pasar ni, nak bayar. Duit yang dia orang nak bayar tu is like Goal 100 years ago. gila. Ya, so tu cerita kat korang tu. Kalau korang nak tahu, korang pergi boleh buat research lah. But macam aku cakap ni, diorang tak salah aku ada satu kisah dulu pasal aeroplane tu juga. Diorang dah hilang berapa tahun. Diorang land kat airport, tiba-tiba diorang buka, dalam flight tu semua tengkorak. Gila saya. Itu one of the story yang land itu time MBC tak tahu lah. Maybe just macam kuasa Allah kan. But tak tahu whether cerita tu betul ke tak kan. But because time tu orang tengah ride on the hype of MH17. Dongeng. But kalau benda tu terjadi, and then kat Netflix pun ada movie yang dia crash, bukan crash, dia land after years yang diorang dah hilang. Manifest lah. Manifest Lepas tu dapat power kan. Oh, power tu aku tak. Lepas tu diorang dapat power. Bila dapat power dia macam boring lah. Aku tengok that series 2 episod je. Yang part diorang dah land. Lepas tu nanti diorang dapat macam aku macam pelik-pelik lah. So aku tengok, sial lah dapat power, mepek tu. Malas tengok. Yalah. But konspirasi teori ni memang tak akan habis lah. Tak akan Kalau habis, korang deep dive ke
do your own research. Mesti tak akan habis. Mesti kau nak mendalam, nak tahu lebih mendalam. As for media punya yang entertainment, aku tahu macam dulu Madonna is the top gila. After that Illuminati. Oh, okay. Then after that the pass down Madonna. Faham tak? Anda kan digigit. Oh, Madonna penyanyi. Aku tak fikir Maradona. Dah mati. Okay. The Madonna habis ada buat this ritual on stage. Beyonce. Bukan, is to Lady Gaga, Beyonce. Okay. Beyonce sebab aku baca macam Beyonce is orang atas. Everything kau kena ni kau kena Thank you kan. Beyonce aku rasa orang atas lagi. The second chair lah kira. Second chair. Bayarlah, kita pun dah terlanjur. Tapi satu benda yang tak ada konspirasi. Apa dia? White Sands Pahang. Itu bukan konspirasi. Ya betul. Ni tempat dia betul guys. Ni tempat betul ya. Korang kalau nak travel pergi ke Pahang, korang boleh check out The White Sands Pahang dekat IG atau TikTok. Yes sir. And korang boleh inquire them from there lah. If not, korang boleh lungsuri atau hubungi mereka di talian +601 484 Yes sir. 31623 +601 484 31623. Ya, kat dalam apa homestay ni dia macam chalet lah kan, tapi better lah. Dia Satu legit bilik bagi besar. kau home vibes. Yeah, betul. Korang don't worry, fridge ada, pinggan periuk semua ada. Kau nak masak kat dalam pun semua boleh go. Yeah. Cuma satu benda tak ada. Apa? Alien. Banyak kita terima kasih dengan thank White you. Sands Pahang for sponsoring this episode lagi ya. Ya, dan siapa tengah menonton this podcast atau dengarkan podcast di Spotify, jangan lupa komen Ya. korang punya konspirasi. Ya. Apa-apa kena-mengena, ada politik ke, muzik ke, entertainment Apa-apa ke. konspirasi yang korang macam ini pun ada konspirasi korang. Ya. Maybe kalau korang komen banyak, kita boleh buat part 2 of this. Betul? Sebab Sebab konspirasi tak kami menarik. is very wide. Ya. Kita belum cover piramid lagi. Semua tu banyak. Bigfoot. Correct. Ya. Ya. Alien itself pun belum. Yes. Oh, banyak. ni Area 51 apa dekat dalam tu sebenarnya? Banyak boleh cover. Ya. Dan itu kita mengakhiri episod ini. Sebab kalau kita tak akhir, nanti bini kat rumah marah. Pasal kita kat sini kita act macam kita lagi gila. Macam mana saya ni nak masuk. Habiskan je lah. Silakan Im. Ya. Kalau korang ada cerita lebih baik dari kita, Lebih baik korang yang lagi satu ya. lagi satu Alright. Ada cerita alien ke, cerita dinosaur yang baik-baik, korang just hit kita up, so kita boleh jadi lagi gila, lagi baik. Ciao. Kira alien lah. Alah.